Adakah anda rasa letih? Bukan sekadar letih fizikal selepas bekerja seharian, tetapi keletihan yang mendalam di dalam jiwa anda. Satu rasa berat seolah-olah anda sedang mengheret beban yang tidak kelihatan. Satu kitaran yang sama berulang-ulang tanpa kesudahan. Anda mahu berubah, anda cuba untuk berubah, tetapi entah bagaimana anda kembali ke titik permulaan. Jika ini bergema di dalam diri anda, ketahuilah bahawa anda tidak sendirian dan anda berada di sini pada saat yang tepat. Tenaga yang anda rasakan ini bukanlah satu kebetulan. Ia adalah isyarat. Isyarat bahawa satu kitaran besar dalam hidup anda akan berakhir dan satu kitaran baharu akan bermula. Secara spesifik, kita sedang menghampiri satu ambang getaran yang sangat kuat pada 13 Oktober. Fikirkan tarikh ini bukan sebagai hari biasa dalam kalender, tetapi sebagai sebuah gerbang tenaga, satu titik set semula-semula jadi alam semesta. Ini adalah ambang kuantum pribadi anda. Rasa letih yang anda alami sekarang adalah sangat normal. Dalam bidang psikologi, ini dikenali sebagai kesan Zeigarnik, di mana minda kita cenderung untuk terus memikirkan tugas atau kitaran yang belum selesai. Kitaran-kitaran yang belum selesai dalam hidup anda, sama ada perhubungan yang berakhir tanpa penutupan, impian yang terkubur atau corak pemikiran negatif yang berterusan, semua ini memakan tenaga anda setiap hari. Ia seperti mempunyai berpuluh-puluh aplikasi yang berjalan di latar belakang telefon anda, mengeringkan bateri anda tanpa anda sedari. 13 Oktober ini menawarkan anda satu pilihan yang jelas. Anda boleh terus membawa beban kitaran yang belum selesai ini ke dalam fasa seterusnya dalam hidup anda. Atau anda boleh membuat keputusan sedar untuk meletakkannya di ambang ini dan melangkah masuk ke gerbang itu dengan ringan, bebas dan bersedia untuk versi diri anda yang seterusnya. Ini bukan tentang angan-angan, ini adalah tentang fizik, biologi dan tindakan sedar. Ini adalah jemputan untuk anda berhenti menjadi penumpang dalam realiti anda dan mula menjadi arkiteknya. Jadi, bagaimana kita menggunakan gerbang 13 Oktober ini? Penyelesaiannya terletak pada penyertaan sedar. Alam semesta tidak akan melakukannya untuk anda. Ia akan melakukannya melalui anda. Pintu ini terbuka untuk semua, tetapi hanya mereka yang memilih untuk melangkah melaluinya dengan niat yang jelas akan mengalami transformasi. Langkah pertama adalah dengan memahami bahawa anda adalah sistem tenaga. Setiap pemikiran, setiap emosi, setiap kepercayaan yang anda pegang mempunyai frekuensi getaran yang tersendiri. Apabila anda berpegang pada corak lama seperti rasa bersalah, kemarahan atau kepercayaan bahawa anda tidak cukup baik, anda secara aktif menyiarkan frekuensi getaran yang rendah. Mengikut hukum resonans yang merupakan prinsip asas dalam mekanik kuantum, anda hanya boleh menarik realiti yang sepadan dengan frekuensi anda. Oleh itu, untuk mengubah realiti luaran anda mesti terlebih dahulu mengubah getaran dalaman anda. Di sinilah gerbang 13 Oktober menjadi sangat berkuasa. Ia bertindak sebagai penguat, satu titik tumpu kosmik di mana niat anda untuk melepaskan dan membina semula diperkuatkan. Untuk memulakan proses ini, anda perlu melakukan apa yang saya panggil inventory tenaga. Anda perlu duduk dengan diri sendiri dalam kejujuran yang radikal dan bertanya, kemanakah tenaga saya pergi? Apakah pemikiran, orang atau tabiat yang secara konsisten mengeringkan daya hidup saya? Jawapannya mungkin tidak selesa. Ia mungkin menunjuk kepada perhubungan yang perlu dilepaskan, pekerjaan yang tidak lagi memberi inspirasi atau dialog dalaman yang sentiasa mengkritik diri sendiri. Proses ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ia adalah tentang kesedaran. Anda tidak boleh mengubah apa yang anda tidak sedari.
Dengan mengenal pasti di mana tenaga anda bocor, anda mengambil langkah pertama untuk menuntut semula kuasa anda. Anda beralih dari keadaan mangsa yang tidak berdaya kepada pemerhati yang berkuasa yang bersedia untuk membuat pilihan baharu. Namun, mengapa begitu sukar untuk melepaskan corak-corak lama ini walaupun kita tahu ia tidak lagi berkhidmat untuk kita? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, di dalam minda separa sedar. Ahli sains saraf telah mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada kehidupan harian kita, termasuk pemikiran, tindakan dan emosi kita dikawal oleh program-program yang berjalan di dalam minda separa sedar. Minda sedar anda yang hanya merangkumi 5% mungkin berhasrat untuk menjadi lebih positif, sihat atau berjaya. Tetapi jika program separa sedar anda yang dibentuk oleh pengalaman dan memori emosi dari zaman kanak-kanak anda berjalan pada skrip yang berbeza, maka akan sentiasa ada konflik. Minda separa sedar tidak membezakan antara baik atau buruk. Ia hanya menjalankan program yang telah dipasang. Jika anda membesar dengan kepercayaan bahawa wang sukar diperoleh atau anda perlu bekerja keras untuk disayangi, maka kepercayaan itu menjadi sebahagian daripada identiti anda. Apabila anda cuba melepaskan corak ini, minda separa sedar anda akan melihatnya sebagai satu ancaman kepada identiti anda, kepada siapa anda fikir anda. Ia akan mencetuskan rasa takut dan tidak selesa untuk menarik anda kembali ke zon selesa yang dikenali. Inilah sebabnya mengapa keazaman sahaja sering gagal. Anda tidak boleh melawan program 95% dengan hanya 5% kuasa minda. Anda perlu memprogram semula sistem itu sendiri. Proses melepaskan bukan sekadar keputusan mental. Ia adalah proses penyerahan emosi. Ia memerlukan anda untuk merasakan emosi yang terperangkap yang berkaitan dengan corak lama itu dan memberinya kebenaran untuk dilepaskan dari badan anda. Ia adalah tentang menyedari bahawa anda bukan lagi orang yang sama yang mencipta corak itu. Anda telah berkembang. Dan pada 13 Oktober ini, anda diberi peluang untuk mengesahkan evolusi ini dan memilih identiti baharu secara sedar. Sekarang, mari kita beralih kepada langkah-langkah praktikal yang boleh anda ambil untuk memanfaatkan ambang kuantum ini dan mencipta anjakan yang pantas. Ini bukan teori semata-mata, ini adalah kerja dalaman yang praktikal. Terdapat 3 langkah utama yang saya mahu anda ambil menjelang 13 Oktober. Langkah pertama, lakukan inventori tenaga anda. Ambil sekeping kertas dan pen atau buka nota pada telefon anda. Luangkan masa sekurang-kurangnya 15 minit tanpa gangguan. Tanya diri anda dengan jujur. Apakah 3 perkara utama yang paling mengeringkan tenaga saya sekarang? Tulis apa sahaja yang muncul. Mungkin ia adalah tabiat suka menangguh kerja. Mungkin ia adalah kebimbangan tentang masa depan. Mungkin ia adalah rasa kesal terhadap seseorang dari masa lalu. Jangan menghakimi jawapan anda. Hanya perhatikan dan tulis. Kesedaran adalah langkah pertama kebebasan. Langkah kedua, pilih 3 perkara untuk dilepaskan. Daripada senarai anda, pilih 3 perkara yang anda benar-benar bersedia untuk lepaskan. Bukan secara teori, tetapi secara muktamad. Anda perlu spesifik. Sebagai contoh, bukannya hanya melepaskan negativiti, tetapi saya memilih untuk melepaskan tabiat mengadu tentang kerja saya. Bukannya melepaskan masa lalu, tetapi saya memilih untuk melepaskan kemarahan yang saya simpan terhadap bekas rakan kongsi saya. Kejelasan adalah kuasa. Tuliskan 3 perkara ini seolah-olah ia adalah satu pengisytiharan. Langkah ketiga, tetapkan 3 niat baharu yang boleh dilaksanakan. Alam tidak suka kekosongan. Apabila anda melepaskan sesuatu, anda perlu mengisi ruang itu dengan sesuatu yang baharu. Untuk setiap perkara yang anda lepaskan, cipta satu niat yang sepadan.
Niat ini mesti spesifik, positif dan boleh dilaksanakan. Sebagai contoh, jika anda melepaskan tabiat mengadu tentang kerja, niat baharu anda mungkin, saya memilih untuk memberi tumpuan kepada 3 perkara yang saya syukuri tentang kerja saya setiap pagi. Jika anda melepaskan kemarahan, niat baharu anda mungkin. Setiap kali ingatan itu muncul, saya akan meletakkan tangan di hati saya, menarik nafas dalam-dalam dan menghantar kemaafan kepada diri saya dan orang itu. Ini menghubungkan terus kepada prinsip fizik kuantum yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah-zarah kuantum wujud dalam keadaan potensi yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhati memberi tumpuan, potensi itu runtuh menjadi satu realiti yang nyata. Niat anda yang jelas dan spesifik adalah tindakan pemerhatian anda. Anda memberitahu medan kuantum dengan tepat realiti mana yang anda pilih untuk diwujudkan. Sekarang, mari kita selami lebih dalam mengapa gabungan tindakan ini sangat berkuasa dengan mengintegrasikan sains kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan kuno. Di peringkat paling asas, semua yang wujud di alam semesta ini, termasuk diri anda, adalah tenaga, frekuensi dan getaran. Fikiran dan emosi anda bukan sekadar proses biokimia. Ia adalah getaran tenaga yang anda pancarkan ke medan kuantum setiap saat. Apabila anda beroperasi dari keadaan takut, ragu-ragu atau rasa tidak layak, anda menyiarkan tanda tangan tenaga yang koheren dengan realiti yang mencerminkan perasaan tersebut. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin mendapati diri anda menarik situasi yang sama berulang kali. Ia bukan nasib malang. Ia adalah resonance. Anda berada dalam keadaan getaran yang selaras dengan pengalaman tersebut. Proses melepaskan 3 corak lama dan menetapkan 3 niat baharu adalah tindakan sengaja untuk mengubah frekuensi anda. Apabila anda melepaskan kemarahan, anda berhenti menyiarkan frekuensi itu. Apabila anda memilih rasa syukur, anda mula menyiarkan frekuensi yang sama sekali. Berbeza, frekuensi yang lebih tinggi. Neuroscience memanggil ini sebagai keadaan koheren. Apabila fikiran anda, niat dan hati anda, emosi selari, anda mencipta gelombang tenaga yang sangat kuat dan teratur. Fikiran memberitahu medan kuantum apa yang anda mahu, dan emosi menarik pengalaman itu kepada anda. Jika fikiran anda berkata, saya mahu kelimpahan, tetapi emosi anda menjerit, saya rasa kekurangan, anda menghantar isyarat yang tidak koheren, isyarat yang bercampur baur ke alam semesta. Ini mewujudkan statik. Proses yang kita bincangkan ini direka untuk mewujudkan koheren. Dengan memilih untuk melepaskan emosi berat dan menanam emosi yang lebih tinggi seperti kegembiraan, kesyukuran dan kebebasan, anda menyelaraskan fikiran dan hati anda. Keadaan koheren ini bukan sahaja mengubah medan tenaga anda, ia juga mengubah biologi anda. Epigenetik menunjukkan bahawa keadaan emosi anda boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Dengan mengekalkan keadaan koheren, anda secara literal menghantar isyarat kepada gen anda untuk mencipta badan yang lebih sihat dan berdaya tahan. Dan sekarang, mari kita sentuh numerologi nombor 13. Dalam banyak budaya moden, ia dianggap sebagai angka nasib malang. Tetapi dalam banyak tradisi kuno, 13 adalah nombor transformasi yang suci. Ia mewakili kematian dan kelahiran semula. Fikirkan tentangnya, terdapat 12 bulan dalam setahun, 12 tanda zodiak, 12 jam pada muka jam. 12 mewakili penyiapan satu kitaran. Nombor 13 yang datang selepas 12 melambangkan langkah pertama ke dalam kitaran yang baharu. Ia adalah tenaga kematian ego lama untuk membolehkan kelahiran diri yang sejati. Jadi 13 Oktober bukanlah tarikh yang perlu ditakuti, tetapi tarikh yang perlu diraikan sebagai peluang
untuk mati kepada versi lama diri anda yang tidak lagi berkhidmat dan dilahirkan semula kepada versi yang lebih tulen dan berkuasa. Langkah-langkah yang telah kita bincangkan bukanlah ritual sekali sahaja yang perlu dilakukan pada 12 Oktober dan kemudian dilupakan. Gerbang 13 Oktober adalah titik permulaan, bukan garisan penamat. Ia adalah hari di mana anda menanam benih niat anda dengan kekuatan yang diperkuatkan. Tetapi selepas itu, anda perlu menyiram benih itu setiap hari. Transformasi sebenar berlaku dalam integrasi harian. Bagaimana anda melakukannya? Mulakan setiap pagi dengan menyambung semula dengan 3 niat baharu anda. Sebelum anda memeriksa telefon anda, sebelum dunia luar memasuki kesedaran anda, luangkan masa 5 minit. Baca niat anda dengan kuat. Kemudian, pejamkan mata anda dan rasakan emosi seolah-olah niat itu telah pun menjadi kenyataan. Jika niat anda adalah untuk merasa yakin, rasakan keyakinan itu mengalir di dalam badan anda sekarang. Jika niat anda adalah untuk merasa tenang, rasakan ketenangan itu menyelubungi anda. Ini bukan berpura-pura. Dalam dunia kuantum, tidak ada masa lampau atau masa depan. Satu-satunya masa yang wujud adalah sekarang. Dengan merasakan emosi masa depan anda pada masa sekarang, anda menarik realiti itu kepada anda dengan lebih cepat. Anda memberitahu badan dan minda separa sedar anda, inilah realiti baharu kita. Mari kita berlabuh di sini. Sekarang saya mahu anda melakukan sesuatu yang interaktif dengan saya. Saya mahu anda berhenti sejenak sekarang juga. Ya, sekarang. Pejamkan mata anda. Tarik nafas dalam-dalam. Sekarang, rasakan tenaga versi baharu diri anda yang ingin anda wujudkan. Siapakah dia? Apa yang dia rasa setiap hari? Bagaimana cara dia berjalan, bercakap dan berinteraksi dengan dunia? Rasakannya di dalam sel-sel anda. Sekarang, buka mata anda. Pergi ke ruangan komen di bawah dan tulis pengisytiharan anda. Mulakan dengan perkataan, saya memilih versi dan lengkapkan ayat itu. Contohnya, saya memilih versi diri saya yang berani dan bebas dari segi kewangan. Atau saya memilih versi diri saya yang tenang dan penyayang. Dengan menulisnya dan berkongsi, anda bukan sahaja menguatkan niat anda untuk diri sendiri, tetapi anda juga mengisytiharkannya kepada alam semesta dan komuniti ini. Anda mencipta riak tenaga yang memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Sebaik sahaja anda melangkah melalui ambang 13 Oktober dan memulakan perjalanan baharu ini, bersedialah untuk menghadapi cabaran. Ini adalah bahagian yang paling penting. Ego anda dan program separa sedar lama anda tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Anda akan mengalami hari-hari di mana keraguan muncul. Anda akan mendengar suara dalaman yang berkata, siapa kau nak berlagak? Kau takkan berubah. Ini semua karut. Fikiran lama dan emosi lama akan cuba menarik anda kembali. Inilah ujiannya. Inilah saat di mana perubahan sebenar berlaku. Apabila keraguan atau corak lama ini muncul, tugas anda bukanlah untuk melawannya atau menghukum diri sendiri kerananya. Tugas anda adalah untuk menyedarinya. Anda perlu menjadi pemerhati yang sedar terhadap fikiran anda, bukan mangsanya. Apabila anda menangkap diri anda dalam gelung pemikiran negatif, gunakan apa yang dipanggil sebagai gangguan corak. Katakan dengan kuat, berhenti. Ini bukan lagi siapa saya. Kemudian, dengan sengaja gantikan pemikiran itu dengan salah satu niat baharu anda. Proses ini secara literal membina semula otak anda. Prinsip ini dipanggil neuroplasticity. Setiap kali anda mengganggu corak lama dan memilih pemikiran baharu, anda melemahkan sambungan saraf lama dan menguatkan yang baharu. Anda sedang memasang semula perkakasan otak anda untuk menyokong realiti baharu anda. Kepercayaan anda adalah mata wang dalam alam kuantum. Keraguan adalah seperti cuba menala radio ke stesen kegemaran anda
sambil sentiasa memikirkan frekuensi stesen lain. Anda hanya akan mendapat statik. Anda mesti melindungi kepercayaan anda terhadap realiti baharu anda seperti seorang ibu melindungi anaknya yang baru lahir. Satu lagi cabaran besar ialah apabila anda tidak melihat perubahan segera di dunia luar. Ingat, dunia 3D luaran anda sentiasa merupakan cerminan getaran dalaman anda yang lalu. Terdapat sedikit kelewatan masa. Jangan biarkan cermin realiti semasa menghalang anda daripada memegang visi masa depan anda. Benih telah ditanam pada 13 Oktober. Tugas anda sekarang adalah untuk terus menyiramnya dengan kepercayaan, perasaan yang sejajar dan tindakan yang diilhamkan, walaupun anda belum melihat pucuknya muncul. Ketahuilah bahawa di bawah permukaan, di alam kuantum, perubahan itu telah pun berlaku. Anda hanya perlu kekal koheren dan sabar sehingga ia menjelma dalam bentuk fizikal. Kesimpulannya, 13 Oktober bukanlah sekadar tarikh biasa dalam kalendar. Ia adalah satu jemputan. Jemputan daripada alam semesta untuk anda menyedari kuasa luar biasa yang ada dalam diri anda untuk mencipta dan membentuk semula realiti anda. Ia adalah satu titik tumpu tenaga, satu ambang kuantum di mana tudung antara potensi dan manifestasi menjadi lebih nipis. Tetapi ia hanyalah satu peluang. Pintu gerbang itu tidak akan menarik anda melaluinya. Anda mesti memilih untuk melangkah. Anda adalah pemerhati yang meruntuhkan gelombang potensi menjadi zarah pengalaman. Pilihan anda, fokus anda dan yang paling penting perasaan anda adalah berus cat yang anda gunakan untuk melukis kanvas realiti anda. Perjalanan yang telah kita lalui dalam video ini telah menggabungkan fizik kuantum, neuroscience, psikologi dan kebijaksanaan rohani kuno, bukan untuk mengelirukan anda, tetapi untuk menunjukkan kepada anda bahawa kebenaran ini adalah universal. Sains dan kerohanian adalah dua bahasa berbeza yang cuba menerangkan realiti yang sama, bahawa kesedaran adalah asas kepada semua kewujudan dan anda adalah percikan kesedaran ilahi itu yang diberi kuasa untuk mencipta. Jangan biarkan mesej ini menjadi sekadar satu lagi maklumat yang anda kumpulkan. Biarkan ia menjadi pemangkin. Ambil langkah-langkah praktikal yang telah saya gariskan. Lakukan inventori tenaga anda. Pilih apa yang hendak dilepaskan. Tetapkan niat baharu anda dengan kejelasan dan kegairahan. Dan pada 13 Oktober, lakukan upacara peribadi anda untuk melepaskan yang lama dan menyambut yang baharu. Anda telah merasai keletihan dari kitaran yang belum selesai. Sekarang bayangkan kelegaan, tenaga dan kegembiraan yang datang daripada akhirnya menutup buku-buku lama itu dan mula menulis bab yang baharu. Bab yang ditulis bukan dari ketakutan atau pengaturcaraan masa lalu, tetapi dari kebijaksanaan, kuasa dan kasih sayang jiwa anda. Kongsi video ini dengan 3 orang yang anda rasa perlu mendengar mesej ini. Jadilah pemangkin perubahan dalam hidup mereka. Sama seperti anda kini menjadi pemangkin dalam hidup anda sendiri. Jangan hanya tonton video ini, hayatinya. Mulai 12 Oktober, mari kita bersama-sama melangkah ke dalam realiti yang kita pilih secara sedar. Perjalanan anda bermula sekarang.